How are you, my man? Abang Munje Goodman. Oi. Oi. How are you? Good. Whoa, 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 whoa. Tembak lagi. Oh. Kau sentuh ya, aku dah rasa dia ni Munje. Power kan? This is not supposed. This is scissors. You have to do like this, then push. You can do that? Serius, untuk device ni gempak guys. Dia ada button talk dekat sini. First time aku tengok ada macam ni. Assalamualaikum guys, welcome back. Hari ni 9 hari bulan 10. Aku berada di tengah-tengah KL. Panas. Heritage Valley, Vivo jemput aku untuk join diorang punya event pelancaran phone terbaru, iaitu Vivo V60 Lite 5G. Kali kedua aku sampai kat sini. First time masa tu Oppo buat event kat sini juga, but this time Vivo. Oh, cantik. Ni boleh atas sini lah. Alright. Ni nak pegang kan? Boleh juga. Nanti dia ni je lah. Okay. Terima kasih. Tactical Camping Cookware Bag. Lain macam. Ni untuk Iwan, satu lagi. Ahmad, what up? What up? Okay. Apa khabar? Sihat eh? Jom kita naik atas. Kat atas ni tempat diorang test dia punya durability. Serius panas doh kat luar. Oh. Hai. Ramainya manusia. Ni ada tempat untuk ambil gambar. Kat sini boleh hand on. Boleh try tengok dia punya design. Sekali pandang nampak macam Vivo X200 FE. 400% volume, dual stereo speaker. Ni diorang test ketahanan dia. Untuk test dia punya screen. What up? How are you, my man? Macam ni lah. Hari ni kita... Hey, Mr. Brother, bosku. Assalamualaikum. Hey. How are you, my man? Abang Munje Goodman. Oi. Oi. How are you? Good. How are you? Good. Caption I use. Oh, kamera mahal loh. Kita vlogging kan? Boleh lah, mengisi ruang kosong. Dalam ni untuk test paintball, tembak phone. Bapak, nice gila. Untuk test ketahanan, betul-betul tahan ke tak phone ni, dia tembak pakai paintball. Puan, boleh tahan dia? Ha? Boleh tahan dia? Apa dia? Confident dia? Cik. Confident. Aku dah bagi lenyek dengan kereta 4 kali je. Kereta? Serius? Skrin dengan belakang kuat-kuat, dua-dua kuat? Elok tak pecah. Gila. Unit yang aku tengah pakai sekarang, unit yang dah kena gelek. Yang dah kena dera. Engkau dera dia? Masih elok. Wow. Tembak lagi. Oh, apa? Oh, dia besar sikit. Unit yang dah kena dera. Ya. Masa kau dera tu kau buka tak dia punya sarung ni? Ladies and gentlemen, good afternoon at V60. Ni je lah. Right now you are at our experience. Tapi skrin dia kuat gila kan? Kuat gila. Belakang pun kuat. Belakang pun kuat. Experience toughness of Vivo V60 Lite. Same goes to this thing. Kamarul Iwan. Nah, kau punya tag. Nah, kau punya bag. Percuma. Kau tak nak bagi aku? Oh, free dia bagi. Ambil lah. Dah tu lah. Balik habis lah. Ya. Ha? Serius lah? Iya, kau lambat. Lepak mana? Makan. Jom. Mana? Tak ada lah, belum start lah. Tak tahu diorang cakap aku ada seat aku. Oh, comel gila. Makanan dia bagi dalam ni ada sandwich, sausage, lepas tu air botol macam ni. Bye Wan. Kau sentuh ya, aku dah rasa dia ni Munje. Power kan? Hai. Selamat makan. Sudah, baru nak makan. So setiap orang dia ada tempat duduk tersendiri. Masa sebelum event ni dia akan bagi dekat email nombor tempat duduk. Aku punya tempat duduk adalah F04 dekat belakang. So macam Iwan dia +1, jadi dia pula lambat bagi tahu aku nak datang. Jadi dia bolehlah duduk dekat mana-mana, cumanya dekat barisan belakang sana. Aku tak tahu mana dia duduk. Nice. Simple, padat. Event belum start lagi.
and TVB artist Calvin, our special guest today. As your cafe companion, it keeps you entertained. The first one, of course, the one of holding the cockpit of abstracted brick, whether held horizontally, thin, flat, and simply beautiful. Very simply put, is because number one is very practical. But other than that, it also comes with up to 49% C. And even a 3-minute water jet test too was done because they've done it for you. So all in all, again, it's not charging the battery, it just charges Blue Volt battery with flash charge of 90 watts and more. Alright, let's do this together. 3, 2, 1. And there you have it, the all-new 1399, 1799. Murah ke mahal? Have we got a photo to video? Not bad. Yes, perfect. Okay, try to open up your phone, search your email, check your email. Let's go. Who will be the second winner? Datang ni, saya pun menang. Power eh. 3, 2, 1. Congratulations. Siapa? You can redeem You your eh? prize Woi, later. congrats. Mahal ke murah? Yang paling murah, kamera paling cantik. Dia untuk perempuan memang sesuai sebab gambar dia cantik. Dalam masa yang sama, kalau ada anak sesuai sebab anak kan suka maling-maling pun kan. Dia cantik, nampak feminin, paling tak pecah. Boleh beli guys. Event pun dah habis. Sekejap je event dia, tak lama pun. Cuaca alhamdulillah lah. Aku ingatkan nak hujan tadi. Tapi macam nak hujan lah. Gelap oh. Okay Awan. Okey. Pun baru. Baik kan? Tengok. So ada lebih 4. Aku berdoa Iwan tak nak. Okay Wan. Okey je. Okey tak event? Okey. Macam boring je. Tak ada lah. Macam tu lah event phone normally diorang launching. Bukan launching lah, diorang cerita dulu pasal apa semua. Lepas tu last kali diorang akan cerita pasal harga. Pasal harga berapa dah, macam mana nak pre-order, dah settle lah. Macam tu je lah. So sekarang ni aku nak pergi ke Kepong. Sebab Samir dia ada kelas bola sepak. Mana Samir? Oh, Samir tengah praktis bola. First time aku datang dekat taman. Taman apa tak tahu nama dia ni, kat Kepong. Chill juga. This is not supposed. This is scissors. You You have to do like this, then push. You can do that? But I can do body paint. Cuaca hari ni alhamdulillah okey. Tadi nampak macam nak hujan tapi tak hujan. So alang-alang aku dekat taman ni, aku nak buat review yang ni diorang baru hantar dekat aku. Nothing Ear 3. Serius untuk device ni gempak guys. Dia ada button talk dekat sini. First time aku tengok ada macam ni. So maksudnya korang boleh jadi macam walkie-talkie ataupun boleh rakam je terus daripada sini. Earbud dia pun cantik gila. So Samir pun baru habis. Tired. How many hours? 2 hours? 2 hours. Oh, 1 hour something.